Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dessert tiramisu. Tapi disclaimer siap-siap ini versi yang paling simple, menggunakan bahan yang senang untuk orang ramai carilah. Okay, first ambil satu kotak kecil whipping cream, whisk sampai dia kembang, and dia masukkan satu cawan gula caster, whisk lagi, and dia masukkan 250 gram cream cheese. Okay, biasa orang pakai mascarpone cheese tu, tapi dia susah nak cari, tak semua tempat ada. So kita guna cream cheese sebagai alternatif lah. And then ambil 4 sudu serbuk kopi instant, campurkan dengan satu cawan air, and then korang beli biskut Lady Fingers ni dekat supermarket ada jual, dekat kedai bakery pun ada. Celup sekejap saja, and then susun dalam tray bagi cantik macam tu, and letakkan first layer cream dekat atas. Lepas tu sambung celup lagi biskut Lady Fingers tadi, letak dekat situ, and letak final layer of krim lagi satu dekat atas. Sapu bagi dia rata cantik macam ni. Kalau ada meleleh kat tepi tu, lap-lap dulu kat tepi tu bagi bersih, and then baru kita taburkan cocoa powder ataupun serbuk koko dekat atas bagi penuh rata. And itu saja, tak perlu baking, tak perlu apa. Simpan dalam peti sejuk untuk beberapa jam, kalau boleh 1 malam lah, and then barulah boleh makan nanti. Sangat senang, sangat sedap, balance rasa kopi, rasa krim dengan biskut semua kat dalam tu, and sedia untuk dihidang. Okay, selamat mencuba.